Apa perbezaan Y15 Standard dengan Special Edition? Sejom Eva share. Yang pertama, daripada segi warna dia, untuk Y15 Standard ni dia ada 3 color tau. Dia ada warna Blue Spark, Aqua Violet dan juga Mecha Green. Tapi kalau untuk Y15 Special Edition ni, dia ada satu colour je, warna bronze steel. Yang kedua, daripada segi rim dia pula, kalau korang tengok dekat sini kan, untuk rim dia, yang ni warna gold tau. Tapi kalau untuk standard dia pula, kalau korang tengok rim dia warna hitam je. Biasa je nyah. Yang ketiga, daripada segi logo dia pula, kalau yang special edition ni kan korang boleh tengok lah. Okay, dia punya logo dia timbul. Dan untuk bahagian exhaust dia pula, untuk dia punya muffler dia, okay, dia lain sikit lah berbanding daripada yang standard punya. So untuk bahagian standard dia pula, kalau korang tengok stiker dia memang pakai stiker tampal je korang. And then untuk bahagian exhaust muffler dia pun warna hitam biasa je. So last sekali, daripada segi aksesori tambahan dia pula, dia ada bagi bangkul special edition punya tau, yang ada tempat port charging. Tapi kalau yang standard punya, bagi bangkul biasa je. So kalau korang berminat dengan Y15 Standard dengan special edition ni, jangan lupa untuk terus tekan apply now dekat bio. Dan jangan lupa juga untuk like, komen dan juga share untuk video saya seterusnya.